Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengetua SMK Pasir Gudang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SMK Pasir Gudang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati mana-mana warga pendidik yang balik pulang ke kampung. Pastikan jaga keselamatan, jaga insan ataupun diri anda, dan pastikan juga sampai dengan selamat. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk anak-anak, terutama sekali anak-anak SMK Pasir Gudang, supaya raya-raya juga pastikan kerja buat kita sebagai pelajar kena buat ulang kaji. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada cikgu. Masanya telah tiba, hari yang bahagia, muslim bergembira menyambut hari raya. Tapi jangan dilupa pada yang tak upaya, hulurkan seadanya sama rasa, Agar dapat restunya injak bukan di mata, tapi hati pun jua percaya. hari yang mulia, Aidilfitri bahagia, pakaian yang indah melambangkan budaya. Warna-warni hari ini tanda kemenangan kita, syukur dipanjatkan pada Maha Esa. Memberikan kita nikmat dengan hidangan yang lazat, dapat sama meriahkan hari raya. Minal aidin wal faizin, sama-sama bermaaf dan bermaafan sama kita di hari raya. Minal aidin wal faizin, sama-sama bermaaf dan bermaafan sama kita di hari raya. Raya pertama dengan keluarga, ayah bunda, maaf dipinta, adik-adik senyum selama sarung adik, minta adik. Raya kedua dengan saudara, makan banyak, mati makmur. Yang tua bersembang kisah labu yang muda, nada berkirian. Raya ketiga ke rumah kawan, bekas murid satu tingkatan, hati tak dapat bayangkan, riuh macam pasal ikan. La la la. Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Oh, oi, oh, oi, 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 oi. Raya keempat yang istimewa, rumah indah, pujaan tuna, nikmat di halaman hati, hamba kasih ucapan, mau di tangga. Kita balik. Raya kelima diajak teman jalan-jalan
Tak benda lain. Rumah saya ada chicken pop. Terkenang di ketika itu ku dimanja dan disayang selalu. Apa saja kemahuan diri akan cuba dipenuhi. Walau hidup dalam kesukaran, kau kan cuba untuk membahagiakan demi anak-anak yang tersayang. Kau berdua kan berkorban. Tetapi baru ku sedari tidak mungkin kan terbalas budi. Pengorbananmu tiada ternilai, hanya Tuhan kan membalasnya. Salam Aidilfitri, ayah bunda yang dicintai. Maafkanlah anakmu ini kerana belum cukup berbakti. Apabila menjelang lebaran, baju baru kan disediakan. Walau mungkin kami tak mengerti keperitan saat itu, namun wajahmu terus bercahaya. Oh sucinya kasih sayang itu, di bibirmu kan menguntung senyum. Andainya anak-anakmu bahagia. Iya, raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dari dulu, bolehlah sayang. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dari dulu, bolehlah sayang. Tapi hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya dah dalam kocek. Kuih raya cek, servis kereta cek, sudah ready aku nak balik. Kisah hari pertama sampailah hari kelima, semua nak bercerita. Pope, pope, hari raya semua bla bla bla. Dari pagi hingga pelita menyala, adik-adik lari sini sana, adoi peningnya. Pope, pope, sembang apa lagi? Lama gila tak henti-henti. Pope, pope, pandang sana sini, raya ini tak habis-habis. Pope, pope,
Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Oh